testimoni saya makan Shiruto daripada bulan 11. Tengok dia punya, saya punya tangan beza tau. Ini bulan 11 tahun lepas. 1, 2, 3. Tengok sekarang 1, 2, 3. Berapa bulan? 11, 12, 1. Bulan ni bulan 1 kan? So 3 bulan jugalah. Dia mula-mula dekat atas. Lepas tu atas dah baik, dia pergi bawah. Saya keep konsisten makan, then lama-lama dia jadi macam kering sikit kan. InsyaAllah lah, doakan saya mudah-mudahan semua sepenuhnya. Dah berapa lama masalah ni sebenarnya? Mula-mula dia keluar macam biji air yang macam sikit kecil macam ni tu. Lepas tu lama-lama dia macam merebak kan. Jadi itulah macam pergi kat klinik, pergi kat hospital pun macam tak ada macam perubahan. Makan steroid, sapu steroid. Lepas tu bila tahu Shiruto ni bagus untuk eczema, cubalah. Ini langsung dah okey? Atas dah baik dah.